kucing. Aku melihatkan ramai pelajar di sekolah menengah kita ada saat bulan Ramadan, ramai pelajar yang duduk di dalam surau. Tetapi selepas bulan Ramadan, bulan Syawal, selepas bulan Ramadan, iaitu bulan Syawal, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, surau tu ibarat rumah yang tidak berpenghuni. Allah mesti bertanya kan, ataupun Allah tertanya-tanya, manakah hamba-Ku yang melaksanakan solat, melaksanakan ibadah sunat ketika bulan puasa? Apakah tidak ada? Apakah saat bulan Ramadan saja dia melakukan ibadah sunat? Apakah di bulan-bulan lain dia tidak melakukan ibadah sunat? Pasti. Mungkin tazkirah ni dapat membukalah sikit hati orang-orang yang mendengar ni. Walaupun kalau orang tu berat sangat hati, mungkin dia tidak akan dapat mendengar dan menerima dalam tusuk hati ni. Stay home.